kembali lagi di MSFP TV. Video kali ini bukan video camping Video kali ini adalah video kami sekeluarga pergi bercuti di salah satu resort di Kuantan. Cik In. Cik. Okay, aku check in dulu, pergi parking dulu, lepas check in. Sambung nanti. Saya tidak sengaja, dia telah menjumpai kembar tudungnya, lalu terus lari ke dalam kereta. Okay guys, kita dah check in. So resepsionis tadi cakap boleh bawa kereta dan parking depan Garden Chalet sebab aku sewa Garden Chalet. Jom kita tengok macam mana dia punya chalet tu. Empat lima ni tunggu senam. Ni paling ujung. So boleh parking. Okay, so inilah bilik kita orang. So boleh parking dekat depan bilik. Okay, jom masuk bilik. Betul ke 76? Betul lah 76. Okay, maybe kena take out. Dekat lah, dekat. Tepi. Tak berjaya. Cuba kak. Okay, tak bunyi pun. Okay. Tak boleh. Tak boleh pun. One eternity later. Okay. Pintunya dah tak ada tombol. Okay, ada tempat lepak kat sini. So basically dia punya resort ni simple je lah. Adalah macam grand sangat, tapi acceptable dengan harga dia. So okay. 2 katil single, TV, fridge. Okay, toilet dia pun bersih. Ada towel, alas kaki. Sini ada satu lagi sinki. Jom kita tengok dalam freezer dia ada apa. Tak ada apa-apa. Kosong. Kita selongkar semua benda, tak ada apa. Kiblat. Okey, arah kiblat. Dalam ni pun kosong. Dalam ni pun kosong. Mineral dan kopi dan teh. Okey, aku nak cerita sikit lah. Aku punya chalet ni tepi dengan jalan besar. So bunyi agak bising sikit lah. Tepi chalet kita ni jadi laluan lah. Jadi laluan untuk orang jalan, Untuk ke pantai. So itu je lah. So kita orang sepanjang 2 hari ni kita orang akan dengar orang lalu-lalang belakang bilik. Tapi tak apa. Dah datang pun kan. Budak lama sekarang asyik main phone. Baby mainan lah kan. Ini semayang. Aku tengok TV 1 tak pernah dah berapa tahun tak tengok TV 1. Tengok TV 1. Okey, penukaran rancangan. Kita tak jadi pergi pantai. What? Sebab masing-masing dah lapar. So kita cari makanan di sekitar resort ini. Mari. So kita dah nampak roti tempayan cheese kot kat sana tu. Ni mana. Jap tu. So kita orang nak cuba pergi sana dulu. Tengok apa dah. Okay, kita ada nampak roti tempayan cheese. Sini memang banyak lah kedai makan. So rasa
Rasanya tak perlu risau untuk makan pagi, petang, siang dan malam. Okey, tengok sini. Ada parking, okey, parking banyak. So don't worry, be happy. So ni entrance dia lah. Kot. Kawan dia tu. Kan aku dah cakap. Okey, agak cantik kat sini. Okey, cara order dia adalah kena tulis dan hantar ke kaunter sana. Okey, mana apa Man? Double down. Cheese double down. Harga dia pun tak mahal sangat lah kan dia. Original RM3. Cheese RM9.5. So okey lah sebenarnya. Taklah mahal sangat. Pada aku macam okey lah kot. Tapi dia tengok saiz dulu. Alright, jom order. Okey, kita ada teh buih. Jom kita try satu. Inilah dia teh buih yang mantap. Okey, disclaimer air ni bukan air Milo ni air Vico. Vico. V-I-C-O. Ini nasi Arab ayam. Nasi Arab ayam. Okey, gitu. Okey, yang aku tunjuk tu kari ayam Bukan, nama apa? Gulai kari ayam. Ni. Okey, kita tambah lagi satu set ayam tandoori. Sebab sedap. Okey, tempat yang cheese sudah sampai. Ini cheese. Okey, betul. Ini double down. Ini biasa. Ini ada apa? Keledek daging. Keledek daging, yes. Aku tak pernah makan lagi yang keledek daging ni. Jadi kita cuba. Alright, jemput makan. Apa? Lele. Ni double down double down. Balik. Apa? Tarik dia, tarik. Apa? Okay, ni cheese biasa. Mantap. Okey, dah. Ni keledek daging Tengok dalam dia ada daging. Jom kita rasa. Okey, makan pun sudah. Ada masa lagi ni pukul 6.20. So bolehlah kita pergi ke pantai kejap, layan budak-budak ni. Yeah guys. Alright, let's go. Okay guys, aku sebenarnya nak chalet yang macam gini. Yang ni, yang macam ni. So dia dekat lah dengan pantai kat sana. Tapi aku dah tersilap. Okay, jom aku tunjuk. Dia punya chalet ni nama dia Beach Villa. So untuk siapa-siapa yang nak datang sini, bookinglah Beach Villa sebab dia lagi best dan dekat dengan pantai. Pantai guys, pantai. Okay, tempat dia luas. So memang kalau apa family getaway ke apa company nak buat staff day ke, memang boleh kot kat sini. Sebab tempat dia besar. So dia ada 3 beach bar. Puteri lah dah. Apa ni? Putih. Okay, Putih beach bar. Katalah semua putih. So ada volleyball punya tempat. Ada tempat main bola. So kira complete jugalah. Tapi kalau nak lagi best, ambil Beach Villa. Okay, ada ATV. ATV pun ada, boleh sewa. Tu dia ATV. Ombak dia besar Guys, tengok ada kuda. Kuda pun ada. Ada kuda ni kuda. Aku rasa boleh sewa kot. Siapa nak naik? Nampak? Berapa bang sewa? Boleh naik Berapa? Bayaran sekelas hati. Bayaran sekelas hati guys. Boleh ke?
Boleh? Hai. Kawan dia jauh. Kawan dia jauh. Ish. Murtaji. Murtaji. Nampaknya anak lelaki aku berani Dia nak cuba naik. Okay dek, berjaya. Best tak? Boleh cari abang ni. Cari abang ni. Datang sini cari abang ni. Malah pukulan padu. Ya. Aduh. Okey, tamat sudah aktiviti petang kami. So cuaca pun tak begitu baik sebab aku ada anak kecil kan. So dah start nak hujan. Marilah kita pulang ke bilik dan clean up kita punya badan semua, mandi-manda dalam bilik. Tengok malam ni tak tahu lagi nak pergi mana. Manis gila. Manis gila. Apa nama dia tadi? Taulu. Taulu. Minat saya yang strawberry. Wah, apa tak tahu ah. Hi, morning guys. Kita baru habis breakfast. Okay lah, boleh lah. Dia punya menu semua boleh katakan lokal punya makanan lah. So sekarang ni orang dah balik ke bilik. Tak ada plan lagi untuk hari ni. Tapi wife aku request untuk pergi ke mana? Terengganu. Terengganu, okay. So tengok macam mana. Kita settlekan apa yang patut. Lepas tu kalau gerak ke Dungun, kita sambung shoot kat sana. Bye bye. Sesi bergambar Okay, sebenarnya semalam aku try banyak kali tak boleh. Rupanya jangan gelopoh kita letak macam ni. Gelopoh adalah kombinasi duptakan, gelojo dan gopoh. Jadilah gelopoh. Sampai dia dengar bunyi macam tu, barulah buka. Okay guys, biasalah budak-budak ada yang nak mandi kolam, ada yang mandi pantai. So kita layankan jadi orang. So ni kan percutian keluarga kan. So memanglah kena layan budak-budak dulu. Lepas tu tengok nanti akan ke Dungun atau tidak. Kolam dia okey lah. Ada 2, ada 3 dek. Hujung ada lagi 1. Itu pun kolam juga. Cumanya ramai bye. Dek, ramai dek. Macam mana dek? Mandi je. Mandi je lah dek. Okay, ini adalah pool rules. Ni man. Anak aku yang lelaki ni je nak mandi kolam. Alah, tak dalam adik. Nampak orang tu berdiri relax Abang tu berdiri. Nampak kat? Tak tahu lah. Tapi kalau children pool yang tu lah. Children pool. Tu lah, dia lagi dalam. Mana ke sana? Cuba turun dulu tengok. Dalam ke tak? Cuba satu kolam dulu. Jadi lah. Balik. Jadi lah. Dalam adik. Abang tu pun dalam. Apa dah cakap?
Okay, naik balik. Wah, kami relax lagi anak perempuan aku dengan volleyballnya bersama sepupu dia. Jadi gelanggang volleyball saya sekarang tengah melatih anak saya untuk menjadi champion Persatuan Oriental. Yes, memang saya Tak, berubah ikut waktu, ikut cuaca. Jadi kalau kadang-kadang handsome, kadang tak handsome. Hai dunia tipu-tipu. Nampak cantik tak? Cantiknya. Handsome-nya. Ini semua tipu-tipu belaka. Hai guys, sekarang tengah lepak-lepak dalam bilik. Okay, plan kedua cancel. So mungkin kita akan jalan bandar-bandar. Kita akan jalan-jalan bandar Kuantan saja. Tak tahulah nak pergi mana. Tengoklah nanti. Mungkin pergi mana Menara Kuantan ke macam mana ke. Tengok dulu macam mana. So okay. Menara. Okay geng, aku dah sampai ke Menara 188 Kuantan. So aku rasa footage kat menara ni adalah footage terakhir dalam video ni. Terima kasih kepada siapa yang menonton. Tapi teruskan menontonlah footage menara ni lepas ni. Okay, kita jumpa dalam video yang seterusnya. Bye bye. Tapi panas. Udah ni tengok ni. Ni, hebat. Panas. Wah. Boleh tak? Boleh tak bang? Okay, Menara Kuantan ni dia memang kat tepi Sungai Pahang lah kot. Saya buat Kuantan dan memang berangin kau-kau. So memang walaupun panas tapi sebabkan angin tu memang kira okey lah. Tak adalah rasa panas sangat. Okay geng, dia ada dua harga. Ini yang antarabangsa lah. So kita tak tengok lah, kita tengok ini je, warga negara. So ini adalah harga tiket untuk masuk. Okay, untuk family aku rasa ni combo ni lah yang paling ngam sekali kalau nak beli. Okay, jom kita beli tiket. Okay, ni dia tiket dia.
Patutnya. Okay, jom. Tekan nombor 3. Dah ada. So, tekan nombor 3 dia. Okay, masih. Tingginya. Tinggi ke? Tinggi sangat? Belum lagi. Cantik. Tinggi juga Buaya, mana buaya? Dia jumpa. Ini buayanya. Mesti tinggi ke ni? Tak, ni level 3 kan? Tak tahu. Nama je 3 dia. Tapi ini bukan 3 ni. Dia tahu berapa tingkat dia. Tinggi lah. Gaya juga Dia tinggi ke? Gaya juga. Tu buaya. Mana dia? Tu. Okey, kita dah sampai. Kita sudah sampai kot. Barang tak nampak luar. Adik-adik kat mana adik? Baru tingkat 1. Alamak. Sekejap saya dulu. Kita skydive. Abang ni dulu. Baru tingkat 1. Okey, sekarang baru tingkat 1 Baru Kita tingkat 3. Macam-macam. Kita belum lagi Kita tingkat 3 bro. Tingkat 3 apa ni? Bukan tingkat 3. Tak tahu nak panggil apa, level 3 ke? Bukan level 3 juga, sebenarnya tinggi. Skydive. Aku rasa level 3 yang bahagian atas tu. Yang ni lah. Okay. Dia tak kira tiang dia. Okey, jom masuk. Jalan-jalan. Jom. Stiker. Okey. Okey, buka pintu, masuk. Main. Tarik. Thank you. Okey, kakak. Okey, kakak masuk dulu. Pegang. Oh, kuatnya angin. Wish, kuatnya. Ingat, kat atas ni memang gila angin. Nampak? Baca doa dah, baca doa. Alhamdulillah. Dapat rasa naik ke menara 188 Kuantan. Okey, atas tu dia punya apa pencawang Okey, jom kita pusing. Angin memang kuat Oh, tapi belah sana lah angin kuat. Tapi ke sini tak kuat sangat. Yang tutup yang dia punya tu panas. Okey, dari atas ni memang boleh nampak lah seluruh bandar Kuantan. Oh, tak apa. Okey, jom kita pusing menara ni. Weh. Sabar. Sabar Cik Siti. Weh. Kuat nyanyi. Ini kuat sangat ni tak? Okey, kat sini ada package lain. Boleh pakai apa benda tu? Pakai seling punya. Boleh jalan dekat luar-luar ni. Ni dia punya apa, rail. Jadi punya ni safety gear. Kuat sangat angin ni. Bila dia boleh masuk? Okay guys, jom kita pergi tingkat 1 pula. Apa dia panggil? Floor 1. Floor 1 tu. Tapi tak tahu lah apa benda dia panggil. Tapi boleh tengok jugalah macam pemandangan. Tapi ada tutup lah. Tak adalah angin kuat sangat kan. Betul.
Boleh, teropongnya. Sorry. Yeah. Adik nampak apa, Dik? Nampak apa, Dik? Ush. Haha.